diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat。您现在正收听的是 Kita FM 啦。那今天我们是来到了这个槟城北海的 PICCA。那刚刚我们就是挑战了很多的绕口令啊，所以 we challenge many this twister tongue 嘛 ，right tongue twister。So we are jadi rapper now。Kita FM kali ni bawakan tongue twister pula. Betul. Mantap sekali. Tongue twister ni best lah. Bila kita dekat sini, kita try masing-masing try kan. Lepas tu kita tengok crowd-crowd yang dekat sini, penonton ni tersenyum tengok kita. Dan senyuman ni pula bukan lahir daripada satu bangsa. Pelbagai bangsa ada dekat hari ni. Dekat sambutan Hari Malaysia hari ni. Betul. 16 September hari ni. Ya, benar kita sekali. Kita lakar satu lagi sejarah. Wow. Yang mana semua 16 stesen radio di Astro bergabung sampai pukul 8 malam. Wow. Ya. 那我们呢，今天在这里呢，就是一共呢有所有 Astro Radio 旗下的电台，我们集合在一起，很难得才有这一种氛围跟气氛。然后我们的电台的 DJ 都会 join 在一起，这个 Kita FM，而现场呢，在Penang PICCA 的朋友也是非常的热情。Dan banyak sebenarnya yang menyatukan kita bukan saja daripada segi bahasa, logat. Sebenarnya permainan game pun ada juga. Ada Batu Seremban, kita ada Cepe. Macam kalau kat Kelantan apa sih? Kelantan sama juga, cuma dia panggil dia lain. Contohnya Batu Seremban kan. Dekat Kelantan kita panggil Selambut. Saya ingatkan tadi Batu Serembe. Jangan naik Batu Serembe. Selambut. Contohnya, kalau permainan tradisional, kita panggil galah panjang kan. Dekat Kelantan kita panggil coh. Main coh. COH. Oh, senang. Congkat terus. Traditional game. Betul, congkat. Galah panjang. That one in KL we say police and thief. Kalau di Sabah, perkataan cong tu kami tujukan khas untuk orang-orang yang wap-wap banyak. Cong sejak kau ni. Gitu. Banyak cong. Banyak cong jadi orang sebenarnya. Okey. Tapi bukan saya kan? Bukan kau. You know chok in Cantonese is what It's leng zai. It's chok. Very chok. Chok. Very chok. Handsome lah. Ya, maknanya handsome. Tapi ini semualah sebenarnya yang menyatukan kita Betul. semua. Dan yang specialnya Malaysia ni sebenarnya sebab kita daripada banyak-banyak apa orang kata bangsa, banyak background, tapi kita boleh bersatu dan kita boleh having fun juga. Betul. And we are inviting you, if you are nearby Butterworth or even if you're on the island itself, do come down to PICCA. We are Kita FM will be here until 8 p.m. tonight, so you get to see all your announcers, you get to take pictures, you get to play games and win prizes as well. So please do come. This is my last hour, Emma's last hour. Dan selepas ini kita ada banyak Isi lagi tunggu. announcer lain. Sebab selepas ni kita ada Aisyah, kita ada Mac, kita ada Isi dan juga kita ada Alisa. Ada William. Dan saya akan mengkelantankan dia orang. Kejap lagi guys di Kita FM.